Kadang tu aku tak faham politik Hem Hilman ni. Benda yang sepatutnya dia bahas, dia tak bahas. Benda yang tak sepatut dia bahas, dia sibuk nak bahas. Sebagai contoh yang ni lah. Bila dia kata tindakan pemecatan staf RSB tu sebagai keras dan zalim. Aku nak tanya, Hem Hilman ni lupa ke waktu Kerajaan Perikatan Nasional dulu ni, kenyataan yang dikeluarkan oleh Haji Hadi kepada penjawat awam. Yang mana dia kata letak jawatan jika tidak selesa dengan kerajaan. Aku nak tanya Hem Hilman, yang ni tak zalim ke? Hari ni kamu bukan main lagi nak tunjuk jago, nak tunjuk hero kan. Sedangkan kita semua sedia maklum RSB tu syarikat swasta. Ni ditujukan kepada penjawat awam. Dalam penjawat awam waktu tu gaji pun tak naik. Tapi bila ada penjawat awam yang kritik sikit kerajaan, terus suruh letak jawatan. Pada waktu ni tak ada pun kita dengar Hem Hilman menegur Presiden PAS dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Presiden PAS ini sebagai keras dan zalim. Tak ada, Mat. Diam. Inilah masalah dia orang. Bila dia buat tak apa, orang lain buat tak boleh. Yang jadi masalahnya, isu yang betul-betul di bawah wewenang dia diam. Sebagai contoh, isu kenaikan cukai dekat Kedah tu. 245% naik. Yang tu dia diam, tak sebut apa-apa. Walaupun kita sedia maklum dialah yang jadi jago sebelum ini. Konon nak kata cukai yang dinaikkan oleh kerajaan itu adalah tidak patut. Dan dia juga sebut kalau kerajaan tu baik, dia tidak akan mencukai rakyat untuk menambah kantong negara. Macam-macam kenyataan yang dia keluarkan. Tapi bila hari ni kerajaan negeri Kedah buat benda tu, dia diam, hilang daripada radar. Dia muncul-muncul buat keluar kenyataan yang melibatkan benda yang tak ada pun kaitan dengan dia. Kalau kau ingat lagi lah, waktu cukai yang dinaikkan, dia orang ni kata apa? Oh, dia kata memanglah cukai ni tak kena kepada rakyat secara terus. Tetapi kalau cukai dikenakan kepada kilang-kilang, maka kilang-kilang ni akan naikkan harga barang. Itu modal yang dimainkan. Tapi sekarang ni cuba kau dengar apa Sanusi sebut. 245 tu kilang. Berapa orang ada kilang dia lu tahu? Sejak bila ada pejuang kilang pula? Sanusi tanya, sejak bila ada orang nak backup kilang dan sebagainya? Nampak tak kat sini? Habis tu boleh tak kita mainkan modal yang sama? Boleh tak kita kata naikkan cukai untuk kilang dan akhirnya kilang naikkan harga barang yang dihasilkan? Boleh tak kita main macam tu? Inilah masalah diorang. Bila dia buat tak apa, orang lain buat bukan main lagi dia tunggang. Siap ada hari ni. Saitro daripada Perikatan Nasional kata benda ni tak zalim. Oh, dan dia kata ini bukanlah medan dia. Oh, pandai betul. Bila dah tak boleh jawab benda tu, akhirnya dia nak kalih isu. Dengan tunggang isu macam ni, kononnya mungkin dia nak burukkan kerajaan ataupun nak bagi persepsi buruk kepada kerajaan. Tetapi rakyat tidak akan lupakan, terutamanya rakyat dekat negeri Kedah yang mana hari ni dah terima notis tersebut. Okay, aku nak share sikitlah komitmen daripada kerajaan untuk pertanian. Bang Mat ada share di dalam FB rasmi beliau. Yang mana peruntukan ataupun belanjawan 2026 ini menunjukkan peningkatan peruntukan untuk KPKM, untuk pertanian dan keterjaminan makanan. Yang mana peningkatan itu sebanyak 450 juta ataupun 7% lebih tinggi daripada belanjawan 2025. Belanjawan 2025, 6.42 juta. 2026, 6.87 juta. Alhamdulillah, inilah bukti kerajaan hari ini memberikan komitmen yang sangat jelas kepada pertanian dan juga keterjaminan makanan untuk membantu golongan pesawah, nelayan dan petani. Terbaik Kerajaan Madani. Assalamualaikum.